Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu rahmatan wa rahmatan ilaik. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada malam ni dan sama-sama kita niat iktikaf di dalam rumah Allah ni, dan sama-sama kita memohon pada Allah semoga Allah bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Anak pun tak boleh pakai kacamata ni. Sikit boleh lah. Kita masih lagi menyambung pada kitab Syama'il Muhammad, itu keanggunan peribadi Rasulullah, pada bab membicarakan tentang ibadah Rasulullah. Di mana katanya Mughirah Syu'bah berkata, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya iaitu Rasulullah mendirikan solat sampai kedua-dua kaki beliau bengkak. Anda tak kacamata. Kaki bengkak. Ada yang menegur beliau, mana ada yang menegur Nabi kerana buat apa bersemayang sampai bengkak kaki, kan? Jadi mengapakah kamu menyusahkan diri kamu sedemikian rupa, kata sahabat takut, kan? Padahal Allah sudah pun mengampunkan kamu daripada segala dosa yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, iaitu adakah aku tidak boleh menjadi iaitu hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu abdan syakura lah. Itu hadis yang pertama, bicarakan tentang ibadah Rasulullah, di mana Rasulullah walaupun kita tahu Nabi itu dia maksum, terlepas daripada dosa, dan juga Nabi itu dah jamin syurga, tapi Nabi tetap juga beramal sampai bengkak kaki atas satu saja sebab dia, iaitu kerana Nabi mensyukuri nikmat, mensyukuri atau terima kasih pada Allah, kan? Macam kita sendiri umat Nabi, kan? Sepatut kita ni bagi banyaklah ibadah, betul tak? Kerana kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Begitu juga. Jadi kadang-kadang walaupun sungguh pun Nabi dan juga para sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi mendapat gelaran radhiyallahu anhu, kan? Allah redha dengan mereka, dan Nabi pun maksum, tetapi mereka tidak pernah berhenti daripada perjuangan walaupun dijamin syurga dah, kan? Ada yang sahabat ni jamin syurga, 10 sahabat jamin syurga, tapi mereka terus berjuang. Macam Sayyidina Ali karamullahu wajhah, walaupun dah jamin syurga, tapi bila mana dia ditikam dan hampir nak mati, masa tu dia menangis semua maunya, dia menangis semuanya, sampai sahabat bertanya, kenapa nak menangis sedangkan kamu dah confirm syurga? Maka jawabnya Sayyidina Ali, iaitu perjalanan kita terlalu jauh sedangkan bekalan kita terlalu sedikit. Sedangkan dia dah confirm syurga, tapi dia masih risau dengan amalan dia. Yang kata perjalanan kita ni memang jauh, tuan-tuan, perjalanan kita jauh. Tuan-tuan bayanglah kalau kita, Allah ambil nyawa kita, bila pula kita nak bangkit? Lambat lagi. Tiupan pertama besok hancur kiamat, kan? Israfil tak bangun lagi kita. Tiupan kedua baru kita bangun. Bayanglah, tengok jauhnya, kelama kita duduk dalam barzah, tuan-tuan, kan? Perjalanan kita tu jauh, kemudian dah berhenti pada 3 perhentian pula, kan? Sama ada ambil amalan tangan kanan atau tangan kiri, itu satu perhentian. Kemudian nak duduk kat mizan pula, tengok berat mana pahala atau dosa. Kemudian nak lepas satu mustaqim. Semua tu ribu-ribu tahun, kan? Tu Sayyidina Ali kata perjalanan kita ni terlalu jauh sedangkan bekalan kita terlalu sedikit. Itu Sayyidina Ali, tuan-tuan. Kita ni minum tongkat Ali je, kan? Sama tak sama. Tapi itulah katanya, kan? Tetapi katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah kata ramai manusia dia tertipu, dia suka tertipu, kan? Apabila sampai dia pada kedudukan tertentu, kata Ibnu Athaillah,
ya, ataupun sampai pada makam tertentu, maka dia rasa dia dah hebat, dia dah rasa dia dah baguslah, kan. Lalu dia pun berhenti. Dia rasa sebab dia bangga, dia rasa bangga dengan kedudukan. Maka disebut oleh Syekh Al-Buti kata ada 3 tempat perhentian yang mana manusia ni dia rugi. 3 tempat perhentian ni tuan-tuan, 3 tempat berhenti. Kalau siapa ada amal 3 benda ni atas salah satu daripada dia, maka dia tertipu sebenarnya. Apa dia yang berhenti tu? Iaitu yang pertamanya berhenti kerana memadai. Dia dah, kita ni dulu kita alam jahil, penuh dengan dosa, penuh dengan alam jahiliah, kan. Tiba-tiba Allah ambil, Allah dengan taufik hidayah Allah, kita jadi baik, kan. Bukan baik pun, baru jadi baik, kan. Kita pun hampir dengan rumah orang, dengan masjid, kita hampir dengan kuliah dan tazkirah, kan. Dan kita rasa kita dah okey dah, kan. Kita rasa macam kita ni tak payah dah nak tambah amalan lagi dah. Sebab apa? Kita nampak perubahan diri kita tu, dah nampak perbezaan dia dah. Jadi tak ada rancang dah, ataupun tidak terniat lagi dah nak tambah baca Quran ke, ataupun nak sembahyang sunat banyak ke, atau nak zikrullah, tak ada dah. Dia kata cukuplah yang setakat ni okey dah ni, kan. Memadai dia dengan apa yang dah ada sebut. Itu katanya berhenti kerana memadai itu, tuan-tuan, kan. Kerana itulah bila kita sampai ke peringkat berhenti kerana memadai ni, kita tak berhajat dah nak tambah amalan. Sebab kita sangka saja dalam hidup ni, kita sangka saja kita tu dah okey, sedangkan dosa kita banyak lagi, kan. Sedangkan banyak lagi amalan kita yang tertinggal dulu, yang kita tak cover lagi. Tapi kita rasa cukup lah, memadai lah, tak usah duk lebih-lebih sangat, kan, memadai. Ini satu riwayat, katanya setengah kata asbabun nuzul dia, di mana dulu ketika mana zaman Rasulullah, yang mana yang otai-otai, yang mana dah lama-lama veteran-veteran ni tuan-tuan, yang dah berumur ni, duduk di kebun-kebun tamar, kebun-kebun anggur dia, kan, sambil-sambil bersemang sesama dia lah. Duduk kedai kopi lah, macam kita duduk kedai kopi lah, dia duduk kat bawah kebun dia, semang-semang sesama dia. Tiba-tiba datang panggilan hayya ala jihad, ada panggilan mai berperang. Dia orang ni kata tak apalah, bagi orang muda-muda pergilah, kita ini dah tua, redek je lah, kita ni cukup lah kot. Itu kita berhenti tu, tak payahlah kita nak buat macam tu. Kita ni dah lama berjuang, lama dah kitanya, sebab kita sekarang dah tua dah, bagi orang muda-muda lah pula. Setengah riwayat kata turun ayat, iaitu wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Bermakna orang yang berhenti dalam perjuangan ni tuan-tuan, dia letak dalam kebinasaan. Kadang-kadang kita mampu, bila kita nak kena berhenti ni, kita kena berhenti bila mana Allah ambil nyawa kita, baru boleh berhenti. Selagi Allah tak ambil nyawa kita, jangan berhenti, teruskan. Tetapi itulah kata Syekh Al-Buti, kesalahan besar bagi kita ni bila kita dah rasa cukup memadai dengan apa yang kita ada, kan. Dah amalan kita ni kita cukup dah, kotlah nak tambah lebih ke, semayang duha ke, semayang hajat, ataupun nak tahajud, kita rasa macam tak perlu. Sedangkan umur kita semua ni adalah umur nak balik. Tuan-tuan bayanglah, kalau umur kita nak balik, sepatutnya kita bukan lari perlahan, lari lagi laju. Macam sebut dulu, kalau 200 meter kita berlari, makin dekat garisan penamat, lagi laju kita lari, kerana kita nak capai kemenangan. Kalau 100 meter sprint, lagi dekat kita nak sampai pada garisan penamat, lagi laju kita lari. Kerana apa? Sebab kita nak menang, tak boleh nak slow lagi, nak kena laju lagi, tapi sebaliknya kita slow dah, kita pun cukuplah tu, tak payahlah ni, tu sepatut kita ni zaman dalam keadaan kita umur macam ni, kita makin banyak dah all out dah, orang kata, takut kita tak sempat tadi. Setengah orang dia kata tak apalah, kita perlahan-perlahan. Umur kita tak boleh perlahan dah. Dalam tunggu perlahan, tiba-tiba mati tak bertobat, mati tak bertobat, sifat munafik, sebab orang munafik dah ada tempat neraka, tempat tu orang munafik. Sebab kita ingat tak apalah, lain kali lah pula. Tu berhenti kerana memadai, itu bahaya. Sedangkan Nabi sendiri bengkak kaki, tapi Nabi terus ibadah. Sahabat-sahabat Nabi pun walaupun dijamin syurga, tapi terus berjuang juga macam biasa. Walaupun Sayyidina Abu Bakar tu sendiri pun tuan-tuan, sampai Allah kirim salam pada dia.
Tapi dia tak rasa bangga, tapi dia menangis kerana krisis salam, takut Allah pergi dia. Sampai macam tu peringkat makam dengan tingginya sahabat-sahabat Nabi. Tapi mereka terus berjuang dan berjuang. Mereka mendapatkan gelaran syahid walaupun dah tentu syurga dah. Kita tak tentu syahid, tapi kita rasa dah cukup dengan amalan kita sekarang. Kita rasa dulu kita tak pernah sembahyang jemaah, sekarang kita dah sembahyang jemaah, okey dah kot. Kita menghitung amalan kita. Siapa hitung amalan memang nanya. Kemudian kita rasa sekarang kita ada dengan tazkirah Kuidiah dah, okey dah kot. Kita rasa kita okey dah. Lalu ulama kata, kalau kita rasa kita dah okey, mintalah mati hari ni. Kalau kita berani, kalau kita cakap amalan kita dah cukup, minta mati hari ni. Tentu jawapan kita tak berani. Kenapa tak berani? Sebab amalan tak ada lagi, tak cukup. Amalan kita ataupun infak sedekah kita tu bukan untuk hari ni. Yang kita buat sedekah infak adalah untuk cover dulu zaman jahiliah dulu. Masa kita kerja dulu, gaji pertama 2-3 bulan atau setahun 2 tahun gaji, larang satu. Hidup kita dengan habis benda terhala duit tu. Tak pernah kenal pun sedekah atau infak. Sekarang sejak mula kita mengaji inilah kita pandai, kita tahu nama infak. Dulu tak pernah dengar nama infak. Sedekah pun kita tak tahu. Jadi sekarang ni kita sedekah infak tu hanya nak apa? Nak tebus balik silap kita dulu je. Tapi kita dah rasa cukup lah kot minyak tu. Kita rasa memadai dah, kita buat tu banyak dah tuan-tuan. Jangan duk perasan lah kita lagu tu. Itu kata tadi, iaitu manusia yang pertama ni jahat dia, yang kata silap besar dia bila dia rasa memadai dengan amalan dia. Dia rasa dah puas hati dah dengan amalan dia. Tuan-tuan tengok sendiri muslimin muslimat rahmati Allah. Kita sering kali kita bicarakan dulu. Kita dah cakap. Kita kata apa salahnya, apa salah kita dan kadang umur kita nak meningkat nak balik ni. Apa salahnya lah kalau dalam sembahyang sunat tu kita baca surah panjang-panjang. Kita tak buat macam dulu sebab hari ini lebih baik pada semalam. Kita baca seorang-seorang di rumah ke, sembahyang duha ke ataupun sembahyang hajat ke apa benda ke, kita baca surah panjang-panjang. Kita tak baca surah pendek macam dulu. Nak tunjuk peningkatan kita dalam amalan. Ada salah? Tak salah. Tapi sebab kita cukuplah baca banyak ni. Ada apa salahnya pula lah kalau kita rokok dengan sujud baca 5 kali pula? Salah tak? Tapi sebab kita merasakan dalam minda kita cukuplah 3 kali. Sedangkan baca tasbih dia 5 kali ke 7 kali lagi baik daripada 3. Banyak lagi baik pada sikit. Tapi sampai mati tuan-tuan tak ubah 3 tu lah tuan-tuan. Sampai mati itulah dia baca apa? Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Itulah bila sunat. Kuklah nak aku baca surah Al-Baqarah ke Al-Imran ke apa surah, tak boleh. Sebab dia dulu sampai sekarang memadai dah dengan surah tu je lah. Memadai lah dengan 3 kali rokok sujud, rokok 3 kali tasbih dengan sujud 3 kali tasbih cukup lah. Sebab dia rasa memadai. Sedangkan Nabi SAW bila Nabi sembahyang sunat, Nabi baca surah Al-Baqarah sekali dengan Al-Imran. Bayangkan tengok. Nabi perbanyakkan, ada kala Nabi sedikitkan. Tapi kita ni memanjang sedikit, banyak tak ada. Apa salahnya kan? Tak ada salah. Kadang-kadang kita baca bangun duha sunat duha, kita baca surah ad-duha, kemudian asyams wa duhaha, tambah dua surah, tak ada masalah. Baca 3 surah pun tak ada masalah, pendek-pendek. Tapi satu itulah kita baca sampai kita mati. Kerana apa? Sebab kita kata memadailah. Cukuplah tu. Kita tengoklah kita sendiri. Bila kita nak ubah kita pun tak tahu. Dalam rokok sujud kita itulah sampai mati 3 tu je lah. Tak kuat nak berubah, tak ada nak berubah. Itu minda kita sebab kita rasa cukup. Itulah kata muslimin muslimat di Allah. Atau berhenti kerana membadai ini memang cukup membahayakan diri kita sendiri. Yang keduanya kata Syekh Al-Buti kata apa? Berhenti yang bahaya ni sebab kita perasan diri kita ni, berhenti yang bahaya kerana berhenti kerana melihat kesudahan. Kerana melihat kesudahan. Sama ada kesudahan yang berjaya atau yang gagal. Kira kita mengadu dekat Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, wahai Allah, tolong. Kita mengadu dekat Allah, kita bangun malam kerana hajat kita yang kita berhajat sangat dengan Allah Ta'ala, atau musibah atau bala menimpa diri kita. Kita membangun malam, kita mengadu, hai Allah, aku tadahkan tanganku yang penuh dengan dosa ini,
Aku hadapkan wajahku penuh dosa ni, ya Allah, tolonglah perkenankan hajatku. Tiba-tiba bila Allah perkenan hajat kita, besok tak bangun malam dah. Sebab kita dah dapat dah apa kita nak. Kan? Kita dah dapat apa kita nak, dia nampak kesudahan dia. Contoh ambil paling mudah lah, paling mudah kita tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak masuk dah hujung bulan 5 ni, insya-Allah. Kan? Kita tengok sendiri. Bila masuk Ramadan saja kita tak pernah tinggal witir. Dan kita jadi marah pula kalau imam tak baca witir, tak buat witir. Tetapi bila kesudahan kita nampak isytiar besok nak raya, sampai hari ni witir tak ada dah. Sebab kita nampak kesudahan dia habis Ramadan, habislah witir. Kan? Gitulah ibarat dia. Manusia ni bila dia nampak kesudahan dia, sama ada kan anda sebut tadi, apabila kesudahan yang mana yang menyenangkan hati dia, maka dia berhenti. Dulu bukan main tuan-tuan datang ke rumah Allah, mengadu tuan-tuan dekat Allah, wahai minta kata imam semua sama-sama sembahyang hajat, guna-guna baca Yasin, nak bagi anak lulus periksa. Nak bagi anak lulus periksa. Bila anak dah lulus periksa, tak mari pula. Sebab dia nampak kesudahan dia dah. Kesudahan tu dia dah nampak dah, anak dah result SPM dapat elok, kata elok tak kira lah, tapi dah tak ada nak mengadu dah. Jarang kita nak sembahyang hajat minta jadi anak yang soleh. Semua nak dunia belaka. Bila dapat saja dunia, berhenti. Tak nak dah buat dah. Kadang-kadang kita sendiri mengadu kat Allah Ta'ala, wahai Allah, wahai Allah. Tiba-tiba Allah tak berkenan. Bukan tak berkenan, belum berkenan. Doa kita dah bertahun-tahun, kita belum berkenan, kita berhenti dah. Sedangkan doa kita, semada kita Allah belum berkenan atau dah berkenan, tetap dikira ibadah. Tetap ibadah bagi kita juga. Dan ada juga manusia yang mana dia bila kata dalam perjuangan dia kalah, tak ada jawatan, dia lari, dia berhenti. Itu berhenti kerana kesudahan ni masalah lah. Sebab kesudahan dia nampak hasil dia yang dia dapat. Hasil yang dia dapat apa dia? Habis berhenti. Kadang-kadang kita nak minta murah rezeki, sembahyang duha tak tinggal, dia tak bagi. Sembahyang sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak tambah rezeki, berhenti je lah. Sebab nampak kesudahan tak ada. Sedangkan kita tak nampak, kita tidak mengkoreksi diri kita pula. Kita kadang-kadang tak muhasabah diri kita pula. Kenapa Allah tak bagi lagi ni? Bukan Allah tak bagi. Astajib lakum kan, minta aku perkenankan, Allah kata. Kenapa belum berkenan? Mungkin kita ada buat benda haram. Gitulah ibadat dia. Jadi berhenti kerana kesudahan ni satu bahaya juga. Sebab dah nampak hasil dia tu, kita pun berhenti. Sedangkan Nabi sendiri bengkak kaki sembahyang juga. Terus juga Nabi berjihad juga, sampai patah gigi Rasulullah. Sampai tercucuk duri Rasulullah. Walaupun Nabi kalau tak berjuang pun tak apa dah, tentu sebab Nabi ada syurga dah. Kita ni tak ada siapa jamin kita syurga pun. Kita ni hanya umat Nabi je. Tapi tak tentu lagi sampai sana umat Nabi ke kita ni. Ini berhenti kerana kesudahan tu dah yang menyebabkan manusia ni silap kerana dia nampak gitu. Tu kata Ibnu Athaillah kata apa? Apabila sesuatu perkara yang mana kita ni nampak kesudahan kita tak dapat, ataupun kita minta sesuatu hajat tak dapat, maka kata Ibnu Athaillah lagu ni, jangan kamu minta perkara benda, ataupun jangan kamu minta sesuatu yang bukan milik kamu. Dah bukan milik kita, dah takdir Allah bukan milik kita. Kata saya jawatan, macam contoh jawatan tu sampai perangkat, sampai takat tu ya Allah bagi kat kita jawatan tersebut. Sampai masa tak bagi kat kita. Jangan kamu minta benda yang bukan milik kamu. Dah bukan milik kita. Kalau dah jadi milik kita, tuan-tuan, tetap Allah bagi juga kat kita. Tetapi seandainya kamu kecewa dengan apa yang telah menimpa diri kamu, kata Ibnu Athaillah, kita kecewa sebab tak dapat apa kita hajat. Kadang-kadang kita nak harapkan anak kita berjaya, SPM tinggi, nak dapat pangkat besar-besar, tiba-tiba tak berjaya, kita kecewa. Ataupun hajat kita sendiri nak jadi siapa-siapa, ataupun nak satu benda tak berlaku. Sedangkan kalau takdir Allah tu nak bagi kat kita, dia bagi dah. Kalau benda tu baik bagi kita, Allah bagi lama dah kat kita. Tetapi Allah tak bagi sebab dia tahulah benda tu tak elok, ataupun tak sesuai dengan kita di saat ini, di waktu tak sesuai.
Tapi kalau kita kecewa, kata Ibn Athaillah, sebenarnya kamu dah sangka buruk Allah Ta'ala. Kamu dah timbul prasangka buruk Allah Ta'ala selama ni. Sebab apa yang kamu nak tak dapat. Lalu kamu kecewa, kamu merongut, kamu mengeluh. Kan? Berapa ramai kita mengeluh, tuan-tuan, dengan apa hajat kita selama ni tapi tak dapat. Kan? Kita berhajat satu benda tapi tak dapat, kita mengeluh. Dah bukan milik kita, nak mengeluh buat apa? Kan? Sebab kita nampak kesudahan tadi tu, yang mana kita nak tak dapat. Macam kata Syekh Al-Buti kata apa? Syekh Al-Buti kata, seseorang yang minta jawatan, yang dia ingat, dia bersangka dengan jawatan tersebut dia dapat banyak pahala. Sedangkan dia hanya suri rumah tangga aja, tapi dia bercadang dia jadi ustazah, kata Syekh Al-Buti. Lalu dia belajar sampai ambil diploma, degree atau master atau PhD, kesemata-mata dia ingat dapat pahala banyak jadi ustazah ni atau jadi ustaz ni, sebab mengajak manusia pada kebaikan. Sedangkan diri dia, maka dia pun minta jadi ustazah. Bila minta jadi ustazah, bukan milik dia, dah bukan, tapi dia nak juga. Sedangkan jadi suri rumah tangga pun, sebab dia sangka jadi ustazah tu banyak pahala, maka dia tak sedar jadi suri rumah tangga pun, tuan-tuan, sapu sampah dalam rumah dapat pahala. Anak menangis pun kita dapat pahala. Kacau kopi kat suami dapat pahala. Kacau nasi dapat pahala. Masak lagu gulai dapat pahala. Semua pahala belaka. Dia tak nampak pahala dekat dia tu, dia nampak pahala dekat orang tu banyak. Maka dia bercita-cita nak jadi lagu tu. Kalau benda tu baik bagi dia, lama Allah bagi dah kat dia. Begitu juga kadang-kadang kita perasan, kita bercita-cita nak tengok nak jadi orang tu, nak jadi macam orang tu, macam dalam lagu Kun Anta tu. Jadilah diri kamu sendiri. Dengan syarat, kata dia, dengan syarat, kata Syekh Zarruq kata apa? Dengan syarat pekerjaan kamu sekarang ni memang Allah reda. Kalau Allah tak reda, boleh kita minta tukar. Tapi kalau sekarang reda tak? Kata Syekh Zarruq, apabila kamu dapati bahawa kamu punya masa lapang untuk mengabdikan diri. Okey, sekarang ni dengan pekerjaan kita sekarang, kita mampu datang surau masjid, kita mampu dengar kuliah. Mana tahu kita minta pekerjaan lain besok yang bukan milik kita, tiba-tiba hilang dah kuliah, hilang dah jemaah. Jadi Allah tahulah kat mana kedudukan baik bagi kita. Jadi bila manusia ni dia berhajat satu perkara, tiba-tiba dia tak dapat, dia nampak kesudahan dia tak dapat, ataupun dia nampak kesudahan dia dapat. Macam kata Nabi SAW, kata apa? Sebaik sejahat-jahat hamba yang duduk atas muka bumi Allah ni, sejahat-jahat hamba duduk atas muka bumi Allah ni apa dia? Apabila dia ditimpa musibah, tuan-tuan, dia mengadu dekat aku, dia mengadu dekat Allah, Allah dia mengadu, merayu dia sesungguh dekat Allah. Tapi bila Allah cabut musibah kat dia, maka dia lupa balik dekat aku. Itulah, dah nampak kesudahan. Masa kita nak, kita merayu, tapi bila Allah dah bagi, kita pun tak tahu. Allah entah ke mana dah pergi dia, tuan-tuan. Perhatilah, tengok sendirilah mana-mana surau masjid. Bila anak nak periksa, ramai penuh surau masjid, bawa air tawar, air tak tawar semua bawa. Penuh satu masjid sampai sembahyang kat luar lagi, tuan-tuan. Semata-mata nak berhajatkan anak jadi cerdik dunia. Tapi bila lepas tu tak ada dah. Sebab apa? Bila kamu timpa musibah, kamu mengadu dekat aku. Takut anak tak lulus periksa, besok tak makan apa, besok anak tak ada kerja. Ngadu, takut sangat kita risau tentang anak kita, takut tak makan. Sangat Allah dah jamin dah rezeki dia. Tapi bila dah lepas pada tu, batang hidung tak nampak. Tengok bulan Ramadan ni dah halan tu. Tak tahulah kat sini, ada kuliah sini sampai ke belakang sana. Sampai ke belakang sana penuh, tuan-tuan. Kalau di kemah dua pasang. Penuh, tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan. Bila nampak kesudahan raya, hilang dah jemaah. Itulah kata, kalau sembahyang kat rumah pun tak salah pun tak. Sebab dia sunatnya tarawih tu, sembahyang di rumah dengan anak bini kita jadi tu imam. Sekali-sekala, seminggu 2-3 kali bagi tu imam. Tak payah selawat pun tak apa. Kita jadi imam, baca surah pendek pun tak apa, letak Quran kat depan pun tak apa. Ni dah penuh surah masjid, penuh, tuan-tuan. Bila kata dengar kata takbir raya, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, habis dah. Tunggu tahun depan lah pula penuh masjid. Yang mana langit balik ke langit, dalam gua balik ke gua, dalam tanah balik ke tanah dah. Timbul lepas Ramadan ni. Sebab bila nampak kesudahan tu,
Macam saya cakap tadi, bila nampak kesudahan, nampak kita tak berjaya dalam jawatan, kita nak jawatan tu tak dapat, melari pergi lah, berhenti je lah, malas dah. Macam tu dah ibadat dia, tuan-tuan. Kerana berhenti melihat kesudahan ni memang bahaya. Bahaya bagi kita. Yang ketiga, kata apa Syekh Zaruk? Syekh Zaruk kata, berhenti yang Syekh Al-Buti kata, berhenti yang bahaya ni, yang ketiga ada Syekh Abidin Athilah kata, yang ketiga adalah berhenti, Syekh Al-Buti iaitu berhenti kerana berjinak-jinak. Maksud dia berjinak apa dia? Kita ni excited, kita ni teruja lah, tiba-tiba baca satu hadis Nabi kata pahala banyak buat benda ni, perkataan pada Allah suka lah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sebab Allah suka perkataan tu, kita pun hafal lah, bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dia baca, tiba-tiba dapat pula tahu kita ada pahala lebih pula dan tu, tinggal yang ni ambil yang tu pula, duduk berjinak gitulah, kejap-kejap berjinak dengan amalan ni, tiba-tiba dengar kata amalan tu banyak pula pahala, tinggal yang ni buat yang tu, satu pun tak ada istiqamah. Sedangkan kata Aisyah radhiyallahu anha, di mana sahabat bertanya pada Aisyah, ya Ummul Mukminah, apakah amalan yang paling Nabi suka sekali? Bukan Nabi suka yang banyak pahala tu, Nabi cakap, Aisyah cakap yang sedikit tetapi berkekalan. Biarlah kecil amalan kita, tetapi amalan tu sampai mati. Sampai mati kita tak tinggal amalan tersebut. Ni berhenti kerana berjinak ni, tuan-tuan. Akhirnya satu pun tak pegang. Kita tahu dah, Ibnu Katsir kata apa? Syurga dia ada 8 pintu. Di dalam 8 pintu ada beribu pintu lagi. Bukan hanya sekadar 8 pintu. Macam kita di Malaysia ni ada 12 kementerian yang paling banyak dalam dunia. Kita 20 kementerian. Di bawah ada jabatan lagi pula. Jadi pintu-pintu tu banyak. Jadi pintu mana kita nak masuk? Kalau kita satu pun tak ada, istiqamah dengan pintu tersebut. Satu pun tak ada. Kau kata nak ikut sunnah Nabi pun kejap lah, itu hilang pula. Kita amal tengok, dengar kata ustaz kata amalan tu bagus, kita pun pulun lah. Tiba-tiba dengar ustaz dia kata amalan lain pula, kita pergi amalan tu pula, tinggal amalan ni. Mana satu kita nak pegang? Satu pun tak pegang. Duk satu berjinak yang ni tinggal, tu jinak ni tinggal, jinak ni tinggal. Akhirnya tak ada pintu lah kita nak masuk. Sebab tak ada pintu kita buat. Yang ada kat kita apa dia? Yang ada kita suka cemuh sesama kita je. Contoh dia, bila kita tengok orang tak sembahyang sunat ba'diyah, kita kutuk lah. Allah, dia kata dia ni memang pemalas, sembahyang sunat pun tak mau. Kita cakap macam tu lah. Sebab kita buat, dia tak buat. Lalu kita pun rasa kita hebat. Kita berkata dia tak ada, ni bukan ni pun. Yes, memang betul. Dalam bab sunat dia gagal dan kita berjaya. Sebab kita mengekalkan sunat ba'diyah, ba'diyah kita kekal, kita sembahyang tak tinggal sunat ba'diyah. Tapi dia tak buat, kadang-kadang dia balik, jarang-jarang dia buat. Betul, dalam suri-suri sunat dia buat, kita buat dia tak buat, betul. Tetapi dalam bab lain kadang-kadang kita kalah dengan dia juga. Dalam bab lain kita tak sedar, kita mengkalah dengan dia. Kadang kita tak sedar. Macam ana sebut contoh, selalu sebut contoh pada seorang sahabat tu, masa apa, student daripada Sabah kan, datang bermalam di rumah ana. Dia orang nak pergi ambil konvo dekat Kuala Kubu Baru. Jadi dia orang bermalam rumah kita. Masa tu rumah ana duduk 2 tingkat, double story. Isteri ana tak ada masa tu kat Sarawak. Ana duduk seorang-seorang. Dan jadi family dia orang datang transitlah kat rumah ana tu. Orang miskin belaka, tuan-tuan. Hanya dapat tiket pergi ke Mesir. Untuk tiket Yayasan Sabah bagi pergi je lah. Tapi segala perbelanjaan, pakaian, beg semua tak ada. Minta bantuan kita. Jadi kita pun bukan ada banyak mana, kita pun war-warkan macam ni lah. Kita macam kita tadi, kita war-warkan. Bila kita war-warkan, kita balik rumah. Kemudian tiba-tiba dapat mesej atau WhatsApp. Kata ustaz tolong bagi nombor akaun. Anda bagi nombor akaun. Sekejap dia kata ustaz saya dah bank in duit. Dia masuk, dia kempiskan dia dengan slip. Dia screenshot lah. Tak berapa ribu. Dia bagi masa tu dia bank in 10,000. Orang dia anda tak kenal. Orang dia anda tak kenal.
Lalu berhajat di hati kita nak jumpa siapa dia orang ni. Jadi kita cakap, Syekh anda nak jumpa anda sebab ada hal lain. Anda cakap hal lain lah, bukan jumpa ustaz tu ni dia tak nak pula kan. Okey, dia tetap ustaz, kita jumpa ustaz yang kuliah akan datang. Sebab anda kuliah sebulan 2 kali tempat tu. Bila jumpa baru anda terkejut. Sebab dia ni selalu duduk kat tiang pakai seluar jin. Kan? Seluar jin, seluar dengri tu lah. Bukan jin yang seluar pula, jin tak ada seluar. Kan? Pakai seluar dengri tu. Dia selalu duduk kat tiang dan pakaian t-shirt saja total. Dan ketayak lebih gitu ya, ketayak dia. Kalau kita tengok dia yang kita pakai jubah, pakai serban, tentu kita cakap apalah datang masjid pakai jin, pakai seluar dengri. Kan? Tak islamik langsung. Kita konon gitulah. Sedangkan dia tutup aurat tak? Dia tutup aurat tak ada masalah. Sebab syarat sah sembahyang tutup aurat. Kan? Kalau tak sah sembahyang. Itu je, tutup aurat sudah habis kita. Oi, kalau ikut kita condemn benda dia. Sebab kita ni pakai jubah, kita dia nearest dengan Nabi sebab kita pakai jubah. Kita ikut sunnah lah. Tapi dalam bab infak kita kalah pula dengan dia. Kita tak dia bagi 10,000 macam dia bagi. Dia 10,000 bagi pejam mata je. Bukan nak fikir besok, malam tu juga dah bagi 10,000 tuan-tuan. Jadi dalam bab tu dia hebat pada kita. Jadi mana mungkin kita nak mencela orang? Apa mungkin, apa sebab kita nak katakan nak condemn orang? Konon-konon kita tu hebat, dia teruk. Ada kalanya kita tak boleh buat benda yang dia buat. Tapi sebaliknya kita dah cemoh sebab kita buat, dia tak buat. Kita nampak yang kita buat, dia tak buat. Maka kita cemoh dia. Tapi yang dia buat, yang dia buat. Macam anak pernah mengajar kat penjara. Sampai sekarang anda teringat peristiwa tu. Peristiwa tuan-tuan tahu, tuan-tuan tak tahu lah, nak tak cerita kan. Tuan cerita pun tuan-tuan tahu. Yang nak cakap banduan, dia ada banduan banyak kan. Banduan semua hidup, semua mana semua hayat kan. Yang semua hidup tu 20 tahun lah. Kalau semua hayat tak ada masa nak balik. Pengampunan sultan baru boleh balik. Dia orang ada kola merah, kola hijau, kola biru kan. Itu strip biru tu. Dan ada kola biru tu mahal gaji dia. Mungkin sehari 60 sen. Yang mana kola merah tu gaji tak berapa sen. Tapi dan kita dah mengajar, dia orang ramai, dia pun bagus juga pada tu. Dia mengaji dengan kita. Kemudian tapi dia dah, alhamdulillah dia dapat pengampunan Sultan Kedah. Dia dah keluar apa? Okey. Datang seorang kola merah yang gaji kecil dah. Sana gula tuan macam mah. Hari-hari dapat 1 aun. Bukan 1 kilo, 1 aun nak rasa apa 1 aun. Kan? Bubuh dalam cawan tak manis tuan, manis buah pun tak. 1 aun kecil bubuh. Bukan cawan dia bagi macam tu kan. Mak ustaz tu, macam tu. Tiba-tiba saya dengar dia teman dia kata minta gula sikit. Sedangkan gula susah di penjara kan. Orang yang gaji kola biru boleh beli banyak lah gula, dapat beli 2 kilo sebab dia gaji lebih. Apa dia cakap? Tak apalah, ambil sekilo tu kat bilik aku tu, tinggal kat aku sekilo. Dalam bilik dia ada 2 kilo. Dia tak ambil sekilo, tinggal aku sekilo. Ana ingatkan dia suruh ambil 2-3 sudu. Orang 1 kilo ambil, 1 kilo simpan kat aku. Sedangkan kadang-kadang dia tengah susah dalam penjara. Macam ni je lah, 1,000 hantar ambil 500, ana ambil 500. Boleh? Ada berani? Taubat lahum kita tak berani tuan. Tapi itulah yang berlaku kat dia. Mungkin akibat kerana sikap tu, anda dengar dia dapat pengampunan, lepas tu dia datang jumpa anak. Dia jumpa anak, dia cari nak kat Kuala Kansar dulu. Suka dia Allah Akbar. Sampai sekarang tak lupa peristiwa tu. Jadi kita kadang-kadang kita suka just the book by the cover. Cakap orang putih sikit lah kan. Kita suka menilai orang pada zahir dia, tapi kita tak tahu hebat dia dekat mana. Ini kata tadi kesilapan kita kerana berhenti kerana berjinak-jinak ni tadi ni, akhirnya kita tak pegang satu pun amalan. Kan ada orang tengok tuan dia masuk masjid dia bubuh RM3. Asal masuk bubuh RM3, dia tak bubuh RM300 dia bubuh. Tapi istiqamah sampai mati. Walaupun sedikit RM3 ataupun RM1 tak apalah, tapi asal masuk masjid RM1 dia bagi. Sampai bila? Sampai dia mati dia bubuh. Sampai dia mati dia duduk asyik masuk masjid RM1. Bukan mahal pun, tak banyak mana RM1, tapi istiqamah tu yang mahal. Istiqamah dalam perjuangan tu. Tumpang sikit jelah kan. Istiqamah dia tu. Kita macam mana? Tu kata tadi nak cakap dalam bab-bab lagu ni, dan dalam bab lagu ni kata Ibn Athaillah, bahayanya kita bila kita rasa cukup dengan apa yang kita dah ada.
Dan kita rasa memadai dengan kita ada. Sedangkan tengok tadi yang sebut hadis Nabi tu, Nabi sendiri pun tak pernah rasa Nabi walaupun Nabi tu dah hebat, jamin syurga dah, confirm syurga dah. Tuan-tuan bayang ahli syurga duduk kat dunia, confirm syurga dah, tapi Nabi tetap juga solat sambil bengkak kaki Nabi. Sahabat-sahabat Nabi berjuang tuan-tuan, walaupun mereka tu dah tentu confirm ahli syurga, mereka berjuang dan terus berjuang tuan-tuan, kan? Sampai kata Khalid Al-Walid kata apa, alangkah hinanya aku mati seperti seekor kambing. Tengok hebatnya mereka dapat gelaran Allah redha dengan mereka. Radhiyallahu anhu, Allah redha dengan mereka. Gelaran Allah yang bagi kat dia orang. Allah redha dengan mereka. Bila redha syurgalah. Tetapi bila mana dia berhenti, bila mana dia dipecat, bukan dipecat, dia ambil jawatan serah pada orang lain. Dalam 3 tahun terakhir dia tuan-tuan duduk di rumah. Masa tu dia baca Quran. Dia kata dah lama aku tak baca Quran. Kan asyik berperang ya. Wahai Quran, maafkan aku, dia kata. Sebab lama aku tak pegang kamu. Ahli syurga cakap. Kan? Dia pun baca Quran. Kita yang bukan ahli syurga nak pegang Quran membayar. Tunggu Ramadan nanti dah Quran itu turun. Sebab Quran turun bulan Ramadan, dia kata. Tu naik balik. Kan? Dia masa tu dia membaca Quran, baca Quran. Dan masa dia nak meninggal itulah Ali Khalid Al-Walid kata, alangkah hinanya aku ni mati seperti seekor kambing. Sebab mati dalam rumah. Sebab dia nak mati syahid. Dia nak mati syahid. Sebab tu dia menangis semua maunya. Sebab tak dapat mati syahid. 2 orang panglima je kan, 2 orang general tentera dalam dunia ni yang tak pernah kalah dalam peperangan. Khalid Al-Walid dengan Genghis Khan. Kan? Kita tak ada Khan apa pun. Kan? Dia 2 orang panglima perang tak pernah kalah. Khalid Al-Walid sebab dia pedang Allah, mana boleh kalah. Kalau dia kalah, lemahlah pedang Allah. Kan? Satu bila dia menangis kerana tak dapat nak syahid, maka sahabat pujuk, kamu takkan dapat mati syahid wahai Khalid, sebab kamu dapat gelaran Saifullah, pedang Allah. Tapi kalau kamu kalah dalam peperangan ditikam oleh orang lain, maka lemahlah pedang Allah tersebut, sebab gelaran pedang Allah. Kan? Macam tu dia ibadat. Baru dia berhenti menangis. Tapi dia rasa sedih lah, sebab banyak peperangan tak pernah kalah, tiba-tiba mati tak kata. Mati di rumah. Gitulah ibadat orangnya Allah redha tapi masih menangis lagi tuan-tuan. Masih menangis tersesak lagi. Semua maunya menangis kerana tak dapat berjuang. Kadang kita ni lari pula bila berjuang. Anda tengok contoh zaman Rasulullah. Kita tengok macam siapa, macam Abdullah bin Maktum. Yang sudah Abbas Batawala tu. Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia buta. Nabi sebut dah, sangkalah diri kamu muda, tapi jangan rasa muda. Tapi Ibnu Maktum walaupun dia buta, dia tak sangka dia buta. Dia rasa dia celik. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku pergi perang. Aku ni pun nak syahid juga. Sedangkan dia buta, tapi dia sangka diri dia tak buta. Macam tu. Dia sangka dia tu tak buta, dia nak pergi perang. Sahabat-sahabat Nabi yang OKU pun sama juga. Mereka jumpa Rasulullah, bukan atau memorandum tak, tapi minta, ya Rasulullah, kami ni dah lah cacat, OKU lah kata, tapi izinkanlah kami pergi perang. Kami berganding-ganding tangan sesama kami duduk biasa hadapan. Duduk biasa hadapan supaya bila musuh datang mereka tempuh kami dulu. Biar kami mati pun tak apa, asalkan melambatkan pergerakan mereka, ya Rasulullah. Dia orang pun OKU, tapi mereka sangka mereka tu sihat. Kita yang sihat sangka OKU. Kita zaman umat sekarang ni yang sihat sangka OKU. Ajaklah pergi mana-mana Islam, hampir dulu hampir kemudian tak pergi juga. Sedangkan zaman Rasulullah yang sakit, yang cacat pun nak pergi perang sebab sangka sihat. Kita yang sihat sangka sakit, sangka OKU. So ajak usrah tak boleh, ajak berjuang tak boleh, ajak apa pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Memanjang tak betul. Memanjangnya saat sihat OKU. Sedangkan kita tu sihat. Itu terbaliknya umat sekarang ni. Dengan umat dulu. Umat dulu kanak-kanak berdiri tuan-tuan, besarkan badan, tinggikan badan supaya Nabi pilih dia dalam peperangan. Kita sekarang kuncukkan badan, jangan pilih aku sudahlah. Gitu tuan-tuan. Dalam perjuangan tak boleh lari. Kita kena tunjuk ke depan. Tunjuk ke depan. Begitulah ibadat dia kata. Kata tuan-tuan muslimin simaknya dimati Allah. Sebab kita pun lambat tadi, anak sampai ke 9 ni kan.
Betul tak? Kata tadi. Jadi seandainya kata sini, kata ni, satu lagi kat hadis Nabi ni kata apa? Nabi ni ada kala Nabi sembahyang sunat. Itu panggil apa? Sunat mutlak. Sunat mutlak ni kesukaan kita. Saja kesembahyang sunat 2 rakaat kena Allah Taala. Allah Akbar. Boleh buat bila masa pun. Dia tak takluk pada ni, pada hajat ke taubat tak. Pasal ingat kita nak sembahyang 2 rakaat. Itu ahli sufi sembahyang satu hari sampai 1000 rakaat tu. Nabi sembahyang 2 rakaat. Macam kita duduk sesaja. Duduk di rumah sesaja, ada wuduk lagi, sembahyang jelah. Yang sunat, tak ada sebab. Kan? Tapi sunat, orang panggil sunat mutlak je lah. Sunat, saja ke sembahyang sunat 2 rakaat kena Allah Ta'ala. Allah Akbar, sembahyang 2 rakaat. Itu sembahyang terpulang kita berapa rakaat pun. Kan? Itu dibolehkan bagi kita. Diboleh bagi kita. Terpulang kat kita lah. Daripada kita buang masa tengok TV melara tu kan, lebih buang masa, lebih sembahyang sunat. Itu kita apa? Sebab kata Ibnu Athaillah kata apa? Kamu jangan pandang pada kedudukan manusia lain kerana kamu sangka banyak pahala pada orang tu. Tuan-tuan jangan pandang ustaz duduk kat depan ni, banyak pahala ustaz tu. Tak, jangan pandang macam tu. Sebab setiap kita ni pembahagian dia masing-masing. Kan? Allah bagi kita sama pahala banyak tu. Pulang pada kita je lah. Itulah dulu Ibnu Athaillah kata apa? Ibnu Athaillah kata, nah, sebab anak ni tuan-tuan 3 malam Allah tak tidur malam. Jadi anak kadang-kadang ni sikit lah rasa macam ni. Okey, Ibnu Athaillah kata apa? Jangan kamu pandang pada kedudukan orang yang kamu sangka seolah-olah macam pahala banyak kalau jadi macam dia. Hanya satu saja kata Ibnu Athaillah, iaitu kalau kamu nak dapat gelaran soleh atau soleha, maka perbanyaklah oleh kamu buat sembahyang sunat. Bukan sembahyang sunat, buat yang sunat. Jadi tak kisah siapa pun kamu. Walaupun kita ni orang macam mana pangkat pun tuan-tuan, tapi kalau nak dapat pangkat soleh atau soleha, tak ada lain. Jangan pandang pada jawatan orang, tapi yang satu kata Ibnu Athaillah, ya, banyaklah kamu buat yang sunat. Bila banyak kita buat yang sunat, maka insya-Allah kita akan dapat jadi orang soleh. Kan? Jangan kita kejar, jadi ustaz bagus tu besok dapat pahala banyak, gelaran pun bagus. Tak payah, tak usah pegang status. Anda cakap selalu dalam kuliah, jangan kita pegang siapa kita. Jangan kita pegang pada jawatan kita ni. Kita rasa gah dengan jawatan. Pegang satu saja dalam dunia ni tuan-tuan. Pergi ke mana pun pegang satu saja jawatan kita. Pegang kita ni satu saja. Pegang, iaitu aku adalah hamba Allah ya. Tak ada lain. Kita bukan engineer, bukan doktor, bukan apa, bukan lecturer, bukan arkitek, tak. Aku ni hanya hamba Allah saja. Itu je. Kan? Jadi kalau kita pegang kita hamba Allah, sama ya kita sama. Jadi sama tak? Kalau kita nak cari jadi amalan soleh, adakah perlu kita nak jadi seseorang? Tak perlu. Buatkan amalan sunat banyak-banyak. Sama ada sunat sunnah ataupun sunat sendiri. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah bagi kita. Buatlah apa sunat, buatlah sebanyak-banyak mungkin kita buat sunat. Pakai baju bismillah pun boleh, pakai kasut bismillah boleh, pakai songkok bismillah boleh. Semua jadikan amalan tu sebagai lazim. Kita perbanyakkan sebanyak sunat. Sebab yang Allah kasih pada hamba dia, kan? Jika kamu nak cari kasih sayang aku, kata Allah Ta'ala dalam di kursi, kan? Jika kamu nak cari kasih sayang aku, wahai hamba-Ku, maka perbanyaklah kamu buat yang sunat. Itu je. Kalau kita nak tarik rahmat Allah, nak tarik kasih sayang Allah, sunat je. Buat yang sunat saja. Itu saja. Tak perlu kita risau. Walaupun ketentuan Allah begitu, Allah boleh ubah ketentuan. Bila kita dah selalu macam zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebelum Nabi zaman Nabi Musa alaihissalam, bila ketika tu seorang perempuan dia mandul. Dia tak boleh beranak. Dia jumpa Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong doa dekat Allah supaya aku ni dapat anak. Dia mengadu. Lalu Nabi Musa pun munajat kepada Allah Ta'ala, minta supaya bagi dah perempuan tu anak. Allah kata, aku telah takdirkan perempuan tu mandul, tak boleh. Kan? Aku telah, ketentuan aku, perempuan tu memang mandul. Okey. Setahun lepas itu, tiba-tiba Nabi Musa nampak perempuan yang sama sedang dukung anak. Jadi Nabi Musa tanya perempuan tu, siapa kanak-kanak tu? Maka jawab wanita tersebut, itu adalah anak aku. Maka hairan Nabi Musa, sebab Allah kata ketentuan dia mandul.
Maka ditanya munajat balik, ya wahai Allah, apa cerita sebenarnya ni? Dulu kamu kata dia ni ketentuan kamu, maka dia mandul, tapi sekarang dia ada anak. Maka jawab Allah Ta'ala aku ni, wahai Musa, dia sering mengadu pada aku dengan satu sebutan dia, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Dia selalu menyebut nama aku, Ya Rahim, wahai Maha Penyayang, wahai Maha Penyayang. Dia mengadu dekat aku, wahai Maha Penyayang. Tapi sebab kerana sayang aku itulah, sebab dia selalu panggil nama aku, Ya Rahim, Ya Rahim, sifat penyayang. Maka sifat penyayang aku itulah mengatasi ketentuan aku tadi. Tak, mengatasi ketentuan yang aku bagi tadi. Dari sama kalau kita timpa musibah apa-apa pun, tidak ada tempat lain tuan-tuan kita nak mengadu, melainkan pada Allah jualah kita mengadu, kan? Jangan cakap dia bagi penyakit, itu tak beradab. Bila aku ditimpa sakit, maka Allah lah mengubati dia. Jangan cakap Allah bagi kita sakit, itu kurang adab. Itu kurang adab. Kan kadang-kadang kita suka cakap Allah bagi aku sakit. Tanda dia kita dah biadab Allah Ta'ala. Sekarang kita yang cari penyakit, kan? Kita yang cari penyakit. Tuan-tuan, anak pesan kat diri tuan-tuan, dengan anak-anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan, lazimkan makan buah-buahan, kan? Jangan terlalu bergantung pada vitamin C ke D ke Z ke F ke apa. Makan buah-buahan ganti vitamin, kan? Kadang banyak makan P tu kadang boleh jadi. Sebab Nabi sebut ibu segala penyakit adalah perut, kan? Jadi sebaik mungkin makanlah benda herba ni tu, kan? Herba pun tak apalah, kita makan lah, kan? Lazimkan makan herba dan buah-buahan tempatan. Tak usah kata makan vitamin C sama macam minum makan oren. Tolak kan kata doktor tu. Bukan tolak kata doktor, oren original, vitamin C itu hanya ciptaan manusia, kan? Ambil yang original punya lah. Macam tu je, kan? Hanya setelah kata tuan-tuan, ya, insya-Allah ana minta maaf banyak tuan-tuan, kalau sekadar selalunya kadang anda datang kuliah, kadang tak datang kuliah sebab anda kerap ke sana, balik sana, kan? Hanya sekadar tu dulu, insya-Allah, kan? Minta maaf banyak kalau saya silap tu bicara. Dan juga insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan 5 ni, kalau mau panjang, kan? Bulan 5 kan. Dan bulan Ramadan ni kalau jadual sama, tolong maklumkan awal lah, sebab sekarang jadual dah tengah susun, yang mana yang masjid luar orang panggil dia, kita susun. Sebab bila Ramadan ni orang dah jadual dah terkabur, kan? Dah tak sama. Baik, kita tangguh majlis kita, baca tasbih pada surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.